ni saya nak masak ayam bakar juicy. Saya guna seekor ayam, potong butterfly macam ni, berat dalam 1 kilo je. Lepas tu curah air panas supaya kulit ayam ni jadi lebih tegang dan tak mudah tercabut nanti. Campurkan je sesudu sos tiram dengan kicap cair, madu dan minyak masak. Untuk rempah, satukan serbuk paprika, bawang merah, jintan manis, bawang putih, serbuk cili dan white pepper. Gaul sebati dan kita ambil 2 sudu campuran rempah dan satukan dengan sos-sos tadi. Sekarang boleh perap ayam dengan rempah perapan. Gosok rempah dalam kulit ayam tu dan perap bahagian belakang ayam sekali. Dan kita perap selama 5 jam. Time nak bakar, lapik non-stick paper dan letak ayam posisi terbalik dan cover dengan aluminium foil dan air fry pada suhu 180°C selama 40 minit. Lepas tu boleh keluarkan ayam, terbalikkan ayam dan kita sapu lebihan perapan tadi dan sambung lagi air fry dalam 15 minit. Dah siap. Tengok ni betapa juicy-nya ayam ni.